nothing in there. This is mashed potato. Mommy want to eat dry bomb. Hai, hari ni Suri nak buat lunch box untuk anak. Suri nak buat sandwich telur dengan letak kentang putih segera ni. Ini gravy dia. So dia sediakan dua mashed potato, dua gravy. Gravy dia macam cair sikit. Mungkin, maybe kalau kita tunggu sikit, dia akan pekat. So, Suri tak sendiri. Shamaskat. Untuk plating untuk Liam pula, Liam bawa dua bekal. Satu untuk lunch, satu untuk breakfast, satu untuk lunch. Tapi sama je dua-dua. So, dia letak yang sama je kat dalam. Mashed potato. Ini untuk Suri makan. Gravy lebih daripada mash. Bismillahirrahmanirrahim. Gravy dia sangat masin lah. Mash dia okey. Senyum. Okay, untuk main dish kita buat sandwich telur. Ini bagi Liam. Where the Cheese. I put cheese in your sandwich, see? Look at that. Okay? So, letak satu kek dan satu candy. I put candy in your lunch box. You want to see? This one, orange flavor. Ask teacher to open, okay? I want a big one. You don't have big one. The That's fruit. from last night. Last one you want to eat? Sunday. Oh, I'm sorry. I meant full. Oh, I'm sorry.
Sudah nak buat succulent dengan cactus ni punya gubahan. Tengok kita jadi ke tak. Sudah tak ada 3 kubah sebenarnya, tapi kita cuba. Ini sebenarnya untuk video, sebab Suri punya sofa tu belum siap betul-betul hias. Oh, sampai tahu rasanya sebelum ni. Okay, ni mesinnya sampai sini. Dekat tengah eh. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu. Itu tak cukup je. Sini. Or ni tak payah tak tengah-tengah, tepi sikit macam ni. Letak ni, ni letak kemudian ke letak yang ni dulu? Dia kena ambil gum. Guna gum ni. Kalau letak benda ni dulu sebelum letak pokok lagi elok ke tak? Sebab takut berlubang. Keras ke kami? Suri memang fail betul nak buka ulas apa-apa. Jari Suri dah tak kuat. Memang tak boleh. Okay lah, kita tak macam ni je dulu. Nanti baru kita letak, kita gam. Ni akan bersepah sikit lah. Untuk video ni sahaja, boleh lah. Sepah kan. Siapa yang tengok ni, siapa yang pandai buat ni mesti geram yang tengok ni. Macam bodohnya. Tak pandainya dia ni. Harap bersabar. Boleh lah.
Just hard now. Sweet sekali. Sama-sama. Nampak tak? Sweet guys. Ada tak cerita ni? Kalau ada kita boleh pakai sekali. Ada. Purple bird tu. Adidas ni. Favorite colour saya. Tak ada orang nak cakap white top lagi. Nak cakap nak baru semalam cakap macam orang beli. Masa tu macam beli. Alamak. Tak apa orang beli tak apa. Sebab yang ni dia tak nampak. Dia tak nampak. Wah, saya suka sweater. Apa tu? Pasti dia macam crop sikit kan. Saya suka. Thank you. Alright. Walaupun kita pakai sekali. Itulah bila. Allah. Yang tu dipakai. Sampai-sampai nak fikir tau. Lembut ni. Kalau orang tak tengok kad Kad? Ada kad tak? Okay. Mati sekarang apa je? Iha nak kahwin. Saya dah jumpa jodoh macam. Wah, saya takut macam apa yang surprise ni? Cak awak punya sama kan? Cakap tulisnya sama. Saya tak punya apa-apa pun. Betul lah. Tu cakap berdiri kenapa kita tak dapat hadiah? Lepas saya nanti kita tak ni. Alah. Kita sekarang member post dia jauh. So aku tu tak ada soalan. Kita jumpa hari tu kan? Kalau datang malam 5 bulan. Macam mana ada idea nak pergi? Apa? Rasa sweater. Saya pun suka. Walaupun kan kuantan panas. Nak pergi umrah nanti kan mungkin sejuk kan. Tu yang bagilah sweater. Lepas tu ada kotor pula. Saya sebab rumah saya sejuk. Jemput panas ni rasa. Saya tak punya apa-apa untuk pergi. Sekejap, ni lagi last minute. Saya pun awak tahu awak dah kan bulan sebelum kan? Saya tak. Itu saya semangat sekarang saya takut pula. Nervous. Sebab first time ni. Tak sebab lah. Itulah. Saya sekarang nervous lah nak bawa. Tak tahu nak buat apa. Sebab ramai cakap kalau bawa nak kecil balik. Macam awak berdua je dengan dia kan. Dia kalau ada family lain mungkin boleh. Tak kena tunggu makcik-makcik mana sebab yang boleh tengok kan. Saya punya dia orang cakap boleh minta. Tu lah masa saya semayang. Aida pun tak tengok aku juga. Janganlah ya Allah, yang Aida punya jangan. Yang ni last minute kan. Korang satu suruh-suruh last minute. Last minute pun siap ada ribbon. Tak cop. Ada ribbon ada tipek lah. Sebenarnya saya dapat brown. Saya pun suka brown. Itulah ni. Yeay, Christmas. Ni memang berguna. Ini dari Jeju. Ya? Adik saya kan pergi Jeju. Dia beli murah je kat sana. Ada kahwin belum? Ada. Yang lelaki tu. Masih Jeju. Yang tu saya dapat juga. Yang tu saya dapatkan. Tu kat dia ni. Kasih. Tak suara. Jaki. Kasih Aida. Sebenarnya dia tak lagi apa-apa. Sorry. Awak pergi makan. Okey, ribbon ni letak atas pinggan je di sini. Cantiknya.
Kan macam ni. Mesti tarik kan? Macam ni. Sedap ke tak? Campur lagi. Sebab saya ambil daging, saya tak. Kalau mi tak mahu lah. Kan? Segi. Dapat? Not select. Jadi maknanya Aida masih hutang dengan yang jenis. Elegant lah. Ada kontrak pun sampai bulan 5 tuan-tuan. Okay lah. Ini kena live hari-hari. Sedap. Sedap gambar kan? Kan kita ada akaun company. Itu yang memang rasa macam tu. Bila ni? Lepas tu mesti orang akan bersoalan. Awak takkan tak tahu kerja awak apa, takkan awak fikir. Ni lagi tak kena. Ini lagi nampak. Ayam Pak jauh sangat tak makan nasi kan? Kawan Aida ni jarang berborak pun kat Facebook je. Tiba-tiba, asal ni bukan kau kot ada dalam video Suri. Tukar baju dalam bonnet pula. Ambil kan. Saya kena Boleh imagine macam mana korang kita pergi tukar baju. memori kita yang walaupun kita jangan faham bahasa Syabu, tapi kita buat benda yang besar tau. Kita boleh ingat. Tiba-tiba boleh lah tukar baju dalam bonnet. Sebab mana nak tato orang buat kan keluar. Saya punya situ koyak tu. Terus tu orang ajar macam nak pakai tu koyak. Asal lama tak saya pakai setelah tu sebab tak boleh sangkut tu. Awak ke yang ajar sangkut dekat button tu. Dia. Sebab saya rosak kan, saya sangkut kat button tu. Sebab boleh lama saya pakai jeans tu sebab boleh sangkut. Kelakar. Mesti ada duduk A saya dalam tu. Kenapa tak tahu ni? Dia tengok
Biasa kalau live kan bos cakap kena sopan sikit. Company punya kan. Tak. Ini cakap dalam live kan. Aku orang ni aku punya admin ni. Ni pilih kau ajar.